pendaftaran pada hari ini, saya tidak merasakan apa-apa yang janggal ataupun apa-apa yang menyukarkan keadaan. Boleh dikatakan sangat tersusun dan rapi keadaannya. Saya rasa memang betul-betul rasa bangga cara layanan, cara persediaan diorang, lepas tu cara-cara mereka bagi tunjuk ajar. Everything was perfect. Pendaftaran tadi sangat lancar dan cepat kerana scan dengan QR saja, pendaftaran sudah berjaya dan siap. Kali ini kita buat pendaftaran secara drive-thru di mana para pelajar hanya perlu scan QR dan terus pergi ke blok masing-masing untuk drop off barangan. Itu lebih cepatlah daripada sebelum ini, di mana juga pihak IDEC, UPM telah membuat di mana pelajar tahu nombor bilik dan kedudukan blok mereka sebelum datang ke universiti. Jadi kedai ini telah menyebabkan trafik kita juga lebih lancar dan tiada kesesakan yang berlaku. Fokus kali ini adalah lebih kepada transformasi melibatkan proses pendaftaran pelajar baru lah. Sebelum ni kaedah yang kita gunakan memang secara manual, di mana ibu bapa dan juga calon pelajar yang akan hadir untuk menghadiri pendaftaran pelajar, kita mendaftar secara perlu engage dengan kaunter-kaunter yang disediakan di setiap kolej yang berkaitan. Tapi kali ini kita pemudahkan proses, dan dari segi transformasi yang kita buat yang sangat signifikan adalah kita memperkenalkan kaedah drive-thru. Ini kali pertama yang kita laksanakan di UPM, di mana pelajar dan ibu bapa yang hadir tidak perlu turun pergi ke kaunter, dan dia hanya perlu scan membawa slip pendaftaran yang dijana daripada sistem Putra SIM yang kita baru launch baru-baru ini. Daripada sistem tu kita akan janakan QR code yang mana staf di kolej akan hanya scan QR code yang dibawa oleh pelajar tersebut semasa hari pendaftaran. Berkaitan dengan proses yang kita lihat pada pagi inilah, ianya jauh lebih baik berbanding dengan proses kemasukan pelajar pada tahun lepas terutamanya lah, di mana para pelajar dan ibu bapa yang hadir tidak perlu menunggu lama, di mana kita ada buat pra pendaftaran melalui sistem online dan menyebabkan proses pendaftaran tersebut berjalan dengan amat lancar. Apabila mereka mendaftar, mereka telah mendapat tahu dari segi peruntukan bilik yang diberikan, waktu pendaftaran, dan prosesnya amat cantik dan amat mudah lah, di mana ibu bapa terus datang pada waktu yang telah ditetapkan dan hanya perlu scan QR code saja. Di dalam QR code tu menunjukkan bahawa pelajar telah hadir, dan kita ada live data yang dapat mengetahui pelajar mana telah hadir, dan even untuk pengambilan kunci bilik pun telah kita sediakan di dalam bilik.